Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Haizah Syakir bin Sokra, nombor matrik C25B2806. Yang dihormati Dr. Prof. Madya PS Dr. Nik Zulkarnain bin Kizir. Kemudian tanpa kita membuang masa, pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan trend reka bentuk laman web semasa. Tajuk ini terbahagi kepada 5, iaitu reka bentuk minimalis atau yang kita boleh menggelarkannya less is more. Jadi terdapat 4 cara untuk membuat website kita menjadi lebih minimalis. First, penggunaan ruang negatif. Maksudnya, ruang kosong di antara gambar, teks atau butang tak semestinya hanya boleh berwarna putih, malah ia boleh dijadikan warna hitam atau warna yang lain, asalkan ia kosong tanpa ada gambar atau corak. Contohnya macam website saya menggunakan warna kelabu gelap dan pada button atas saya tidak meletakkan apa-apa corak. Perkara ini amat penting kerana susunan atur yang bersepah ia boleh membebankan fokus kepada pembaca. Kemudian penerapan ruang kosong yang strategik tidak hanya boleh menampakkan website kita tu lebih elegan dan bernilai tinggi, malah ianya dapat memastikan setiap maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas. Seterusnya, fokus kepada kandungan. Cara yang pertama, website tidak perlu ada border yang terlalu tebal. Dan yang kedua, website tidak perlu ada background yang bercorak bunga. Dan yang ketiga, kita boleh meletakkan animation di dalam website, tetapi jangan animation yang terlalu melampau. Kemudian, navigasi mudah. Ianya bermaksud bagi mengelakkan kekeliruan pengguna. Pilihan menu harus diminimumkan. Hal ini bertujuan mengurangkan beban visual dan memudahkan pencarian maklumat kepada pengguna. Strateginya hanya memaparkan 3 ke 4 pautan yang utama dan menggunakan button hamburger menu untuk menyimpan pautan sekunder. Yang terakhir, prestasi laman web. 1. Aset dioptimalkan. Caranya adalah membuat website yang reka bentuknya minimalis, menggunakan kurang imej beresolusi tinggi serta kod yang ringkas. Yang kedua, mesra mudah alih. Laman web akan menjadi sangat ringan. Ia memastikan loading time yang pantas walaupun internet kita slow. Ketiga, mengurangkan bounce rate. Pengguna sekarang mempunyai kesabaran yang setipis tisu. Ia menyebabkan pengguna meninggalkan website jika mempunyai loading yang amat lama. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fazala binti Hassan, pemegang nombor kad matrik C25B2810. Hari ini, saya akan bentangkan trend laman web dari segi tipografi yang jelas. Dalam dunia reka bentuk laman web hari ini, tipografi bukan sekadar pilihan font. Ia memainkan peranan besar dalam menarik perhatian pengguna dan memastikan kandungan mudah dibaca. Jadi, mari kita lihat trend tipografi laman web semasa yang semakin popular. Sans serif moden dan minimalis. Font seperti Inter, Poppins, Montserrat dan Roboto sering digunakan kerana rupanya bersih, moden dan sangat sesuai untuk paparan skrin digital. Seterusnya, saiz font yang lebih besar. Tajuk dan teks utama direka dengan saiz yang lebih menonjol supaya maklumat dapat difahami dengan cepat serta menarik perhatian pengguna sejak pandangan pertama. Selain itu, hierarki tipografi yang jelas sangat penting. Penggunaan H1, H2, H3, subteks dan perenggan yang tersusun memudahkan pembaca memahami struktur maklumat tanpa rasa keliru. Trend keempat ialah spacing dan line height yang selesa. Jarak baris dan huruf yang sesuai menjadikan teks lebih kemas, tidak terlalu padat dan lebih mesra mata. Seterusnya, penggunaan bold untuk penekanan. Perkataan penting ditebalkan bagi menunjukkan mesej utama tanpa perlu bergantung kepada warna atau grafik yang berlebihan. Akhir sekali, tipografi responsif
Teks akan menyesuaikan saiz dan susun atur mengikut peranti seperti desktop, tablet dan telefon pintar untuk pengalaman membaca yang konsisten. Kesimpulannya, tipografi yang baik bukan sahaja cantik tetapi juga meningkatkan kefahaman dan pengalaman pengguna. Inilah sebabnya trend tipografi moden sangat penting dalam reka bentuk laman web masa kini. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadia Ashkin binti Muhammad Auzi, pemegang kad matrik C25A3251. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai warna. Penggunaan warna memainkan peranan penting dalam reka bentuk laman web kerana ia mempengaruhi emosi, identiti dan pengalaman pengguna. Yang pertama, warna neutral dan minimalis. Ianya memberi kesan yang bersih dan profesional serta moden. Fokus utama diberikan kepada kandungan tanpa gangguan visual. Dan yang kedua, dark mode ini, ia memberikan imej eksklusif, futuristik dan elegan. Ia juga sangat popular dalam aplikasi dan laman web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang elemen interaktif dalam multimedia. Yang pertama, pengguna dapat berinteraksi dengan kandungan. Elemen interaktif membolehkan audiens terlibat secara aktif, bukan sekadar menerima maklumat secara pasif. Contohnya, mereka boleh menekan butang, menjawab kuis, memilih pilihan atau menggerakkan objek dalam simulasi. Seterusnya, interaksi ini membantu mereka lebih fokus dan rasa terlibat dalam pembangkangan. Yang kedua, meningkatkan penlibatan dan perhatian. Apabila audiens dapat berinteraksi, mereka lebih cenderung memberi tumpuan. Dan aktiviti interaktif seperti undian atau soalan spontan boleh mengekalkan minat dan membuatkan audiens tidak mudah hilang. Yang ketiga, pemekanan menjadi lebih menarik. Elemen interaktif seperti animasi, simulasi, visual bergerak dan pautan hyper menjadikan persembahan lebih dinamis. Dan ini dapat mengurangkan kebosanan dan menjadikan pembekanan lebih menyeronokkan serta mudah diinati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk trend reka bentuk laman web semasa. Bahagian yang saya membentangkan ialah animasi ringkas. Animasi ringkas bermaksud ialah pergerakan visual yang digunakan secara minimum dalam laman web untuk menunjukkan tindak balas elemen seperti butang, menu dan navigasi bagi membantu pengguna memahami. Seterusnya, contoh animasi ringkas. Penggerakan butang apabila diklik bagi menunjukkan tindakan telah dilakukan. Kedua, animasi semasa scroll yang memaparkan kandungan segera berperingkat. Yang terakhir, kesan hover pada menu untuk memudahkan pengguna. Kawalan penggunaan animasi. Animasi perlu digunakan secara terkawal dan tidak berlebihan untuk memastikan pengalaman pengguna selesa. Seterusnya, animasi berlebihan juga boleh memperlahankan prestasi laman web, terutamanya pada peranti mudah alih atau sambungan internet yang perlahan. Dan seterusnya, kawalan penggunaan animasi melibatkan memilih animasi yang relevan sahaja, memastikan konsisten di seluruh laman web dan menentukan kelajuan serta tempoh animasi supaya tidak mengganggu pengguna semasa melayarinya.